Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam PTP, peneraju transformasi pendidikan. Pohon pepaya tiada berduri, tanam bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama yang diberi Puteri Alisha binti Muhammad Hisham. Saya merupakan pelajar didikan Sekolah Menengah Kebangsaan Chukai. Beradanya saya di sini ingin mengongsikan sebuah buku cerita yang telah menampak hati saya, menerapkan nilai-nilai murni yang bermanfaat serta efektif dan meningkatkan motivasi saya sebagai seorang remaja, terutamanya dalam bidang pembelajaran. Buku ini berjudul Tentang Pilihan, karya Dr. Nur Aisyah Zainuddin. Apabila saya melihat buku ini, mulai tertimbulnya pelbagai persoalan yang sedang bermain di minda fikiran saya. Apakah pilihan itu dapat dibuat melalui rasa hati? Bagaimana kalau iman kita menurun? Apakah kita boleh membuat pilihan dengan tepat? Namun, Dr. Nur Aisyah Zainuddin telah membuat banyak kajian tentang kaedah untuk kita membuat pilihan yang terbaik, kerana beliau sendiri pernah berperang dengan konflik selama 3 tahun yang lalu, sama ada mahu menjadi seorang doktor, ahli perniagaan, penulisan atau ketiga-tiganya. Bagaimanakah pilihan yang tepat untuk kita lakukan, untuk kita buat, untuk kita pilih, sedangkan kesemua pilihan kelihatan yang terbaik buat kita, terutamanya terhadap kehidupan kita. Apakah buku ini membantu untuk kita? Hal ini menyadarkan saya bahawa selama ini kita bukan membuat keputusan yang tidak tepat, tetapi kita tidak membuat keputusan sama sekali. Apa yang mahu dikongsi menerusi buku ini adalah cara untuk kita memperkasakan diri dalam membuat keputusan dan beranikan diri untuk bertanggungjawab atas keputusan yang kita putuskan. Namun, beringat-ingatlah, hidup ini hanyalah sekali. Jadi, mulai sekarang kita harus membuat keputusan yang tepat dan berani untuk menonjolkan bahawa keputusan yang kita buat itu ialah tepat buat diri kita dan masa hadapan kita. Sekian, terima kasih.